Tuan-tuan berazamlah untuk membaca sekurang-kurangnya satu muka Al-Quran. Cukuplah. Berazamlah mulai esok untuk membaca paling sedikit setiap hari satu muka surat Al-Quran. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Yang tak pandai baca Quran, mulai esok cari guru Quran. Dan berazam dengan Allah, wahai Allah, setelah boleh baca Quran nanti, aku akan baca Quran tiap-tiap hari. Walaupun setelah sebulan kemudian selepas dia azam, Allah cabut nyawa dia, maka dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan menerima syafaat Quran dan juga kelebihan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Umat ini adalah umat Muhammad yang kelebihannya seandainya dia berazam untuk melakukan kebaikan. Azam bukan acah-acah, memang berazam untuk buat kebaikan tu dan dia buat persiapan untuk melakukan kebaikan tersebut. Walaupun belum sempat melakukan kebaikan tersebut, seandainya dia sakit, Allah akan mengarahkan para malaikat tulis seolah-olah dia telah melakukannya. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja niat untuk buat baik, dia berazam, maksudnya dia telah mengambil langkah untuk perkara tersebut.